Okey, ni review laksa kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Okey kawan, ni adalah laksa fresh tu. Okey, saya dah rendamkan dia dengan air yang mendidih. So, laksa ni dah lembut ya. Laksa ni saya akan masak buat laksa goreng kawan. Saya gunakan laksa ni 4 paket ya. Bermana laksa ni adalah 4 kilo kawan. Okey, ni adalah bawang. Bahan-bahan untuk bumbu dia, bawang besar saya gunakan 2 biji setengah macam tu, dan bawang putih. Okey, bawang putih saya ni kecil-kecil. Saya pun tak kira, lebih kurang macam tu lah ya. Dan juga halia saya gunakan dalam 2 inci macam tu kawan. Dan cili kering saya dah rebus. Nanti cili ni saya akan kisar bersama dengan bawang ni kawan. Okey, dan bahan-bahan sayur adalah saya gunakan carrot. Saya potong halus memanjang kawan. Ada toge. Okey, dan juga kobis. Ni kobis, potong kecil-kecil. Dan ini daun kucai kawan. Okey. Potong kecil-kecil memanjang macam tu. Dan saya ada daun sup untuk tabur atas dia nanti. Okey, ada juga cili merah yang saya belum potong lagi untuk hiasan nanti kawan. Dan sekarang saya nak ambil daun kesum di kebun kawan. Okey, dan ini adalah daging. Saya potong kecil-kecil dan dah rebus kawan. Dah empuk daging ni. So nanti saya akan gunakan daging ni sebagai lauk dia lah. Okey. Alhamdulillah. Tumis sehingga pecah minyak. Masukkan daging. Kemudian masukkan sos tiram. Sos cili. Sos tomato. Dan kicap. Okey, nanti kicap ni boleh adjust lagi. Masukkan sosis. Masukkan carrot. Masukkan carrot. Air rebusan daging. Masukkan garam. Secukup rasa.
Okey, masak sehingga dia mesra dulu. Sekarang boleh rasa. Okey, tambah garam. Dan gula sikit untuk balance rasa. Dan masukkan laksa. Okey, dan slowly gaulkan. Okey, dan slowly gaulkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, nanti sayur hijau kita letak last kali. Okey, dan sekarang boleh tambahkan kicap. Kicap manis ya. Okey, sampailah kita dapat warna yang kita nak tu kawan. Masukkan kubis. Sayur toge. Okey, ni review laksa kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Ngam ya. Ini toge perangup. Subhanallah, terbaik. Petang-petang layan laksa goreng di kebun ni kawan. Subhanallah. Saya datang kebun ni baru saya teringat nak letak daun kesum ya. Okey, daun kesum ni letak last.
potong, racik halus-halus ya, macam kita letak daun kunyit tu. Nanti aroma laksa kita ni lagi membangkitkan selera kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan, inilah masanya kita nak gunakan daun kesum kita ni kawan. So saya ambil pucuk-pucuk dia. Hari ni sangat panas ya, walaupun saya dah siram ni. Kekeringan pokok saya kawan. Nampak tu dah berlubang. Dah ada yang makan daun dia. Okey. Ambillah semua pucuk-pucuk dia ni kawan, jangan risau. Bila kita ambil pucuk ni, dia lagi meriah nanti. Okey, dia lagi meriah, bertunas yang baru. So, jangan sayang nak ambil daun kesum kita ni. Nampak tak? Dah penuh secekap tangan saya ni. Okey, dah dapat banyak. So, cuci bersih-bersih. Dan atas ni sebenarnya boleh tanam semula kawan, batang dia ni. Kita ambil daunnya saja. Cuci bersih-bersih, racik halus-halus, masukkan ke dalam laksa goreng kita tu. Alhamdulillah. Okey, ni daun kesum tadi saya dah cuci bersih dan kita pilih daun dia saja kawan. Yang ni kita boleh cucuk semula ya, tanam. Kumpulkan. Okey, dan saya cuci lagi sekali kawan. Pastikan ni betul-betul bersih. Okey, dan ni kita boleh dah potong, racik. Macam kita racik daun kunyit tu ya. Kalau susah kita kumpulkan dulu daun ni. Faham tak kawan? Kumpulkan daun ni. Sebab daun ni kan terpisah. So kita kumpulkan dia dulu. Macam ni. Barulah senang. Okey. Potong. Dia ada aroma daun kesum. Wangi betul daun kesum saya ni. Tak sedap. Kumpul lagi. Okey. Pada laksa kita tu yang masih panas-panas lagi tu, so daun ni dia akan layu. Subhanallah, wangi daun kesum. Sentuhan terakhir daun kesum dan sirih merah.
Sa goreng. Alhamdulillah.